Assalamualaikum, what's up guys? So, hari ni aku nak ceritakan generasi Honda Civic Type R. So, kau kena faham Civic Type R. So, Type R ada banyak jenis. Dia ada Integra, ada NSX. So, aku just spesifikasi hanya Civic Type R. So, aku akan beritahu ada 7 biji Civic Type R yang dihasilkan sehingga sekarang. Yang kelima, first turbo Honda Civic Type R iaitu FK2. Dia keluar tak lama kereta ni, dalam 3 tahun saja, 2015 hingga 2017. Dia guna K20C1. Horsepower dia 306 horsepower, 400 Nm of torque. So kereta ni dikategorikan kereta VTEC Turbo. Okey, VTEC Turbo yang pertama. Tapi kereta ni banyak dekat Eropah kereta ni. Yang keenam, Honda Civic Type R FK8. Kereta ni keluar lepas FK2 2017 sehingga 2022. Kereta ni guna enjin sama dengan FK2 tapi di upgrade sikit jadi 316 horsepower. Newton meter of torque sama, 400 lagi. So kereta ni Honda Civic yang pertama dijual di global tau, di seluruh dunia. So sebelum ni FK jenis Type R semua ni hanya kat JDM saja. Tapi kereta FK ini dijual satu dunia. Okay? Kereta FK ini juga dicatatkan kereta front wheel drive yang terpantas di Nürburgring. Kereta terpantas tahun 2017. Kereta front wheel drive yang terpantas di Nürburgring. Tak silap aku 7.43 minit pada tahun 2017 dia pecah rekod kereta front wheel drive yang paling laju yang pernah Honda hasilkan. Sebab aku rasa dia laju sebab maybe bentuk dia lah. Kalau kau tengok FKA bentuk dia macam Gundam sikit tu, maybe dia punya cucuk angin memang power kot. Okay. Tapi yang the latest one FF5 2022 keluaran sehingga sekarang, kereta ni tak boleh nak tandingi kereta FKA di Nürburgring. Tak silap aku dia test Nürburgring, tak silap aku 7.44 minit. So kereta ni macam, walaupun dia lagi baru pada FK8, tapi dia macam tak super power lah untuk nak kalah FK8. Sebab maybe body dia lagi berat ke, atau dia punya tayar dia lagi lebar ke. Sebab dia guna rim 19, FF5 guna rim 19 dan FK8 guna rim 20. Maybe beza tu maybe membuatkan FK8 lagi laju. Okay, sampai sini saja jenis Honda Civic Type R. Kalau aku ada salah silap, kalau aku ada terlepas pandang ada ke keluaran Type R, Civic Type R, okay, Civic Type R sahaja yang aku terlepas, korang komen kat bawah apa-apa pun. Terima kasih, jangan jumpa lagi di next video.